Dekat Public Gold, kita ada dua jenis emas untuk emas 999. Yang pertama dalam bentuk dinar macam ni, bentuk shilling. Dan yang kedua dalam bentuk gold bar, bentuk petak. Jadi, ada yang bertanya, nak pilih dinar ataupun gold bar? Yang mana satu lebih untung? Kedua-duanya untung tuan-puan, sebab kedua-dua ni adalah emas 999 24K. Emas untuk simpanan dan juga pelaburan. Kalau minat gold bar, boleh keluarkan dalam bentuk gold bar. Kalau minat dinar, boleh keluarkan dalam bentuk dinar. Bagi yang belum tahu lagi, dekat Public Gold juga, tuan-puan boleh menabung minimum RM100. Dah boleh simpan dalam bentuk emas. Boleh kumpul gram sedikit demi sedikit dalam akaun. Cukup sahaja gram, tuan-puan boleh fizikalkan sama ada dalam bentuk dinar ataupun gold bar. Belian emas dekat Public Gold sangat mudah tuan-puan. Jadi, bagi yang belum lagi ada akaun emas Gate, nak bermula menabung emas di Public Gold, tuan-puan boleh terus sahaja klik link di bio atau rujuk pin video untuk saya bantu dengan sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan. Semoga bermanfaat.